Kata Tok Guru buat contoh. Kita ada satu kawan lama. Kita sayang sangat kat kawan tu. Lama dah tak jumpa, rindu. Kan? Dulu memang rapat sungguh. Kita pun nak bagi hadiah kat dia sebab teringat tarikh tu birthday dia. Jadi kawan baik punya pasal, kita beli hadiah pun hadiah yang terbaik lah. Bukan lekeh-lekeh. Beli iPhone. iPhone berapa? Paling terbaru? 16. Ini 17. Dia seorang je ada. Mana kata nak ceritanya hadiah ni paling mahal. Sebab nak bagi kat kawan dia. Kawan baik dia. Beli iPhone tu. Bu dalam kotak. Nak. Bu bedak bagi wangi. Supaya kawan tu buka. Hui wanginya. Bu corak-corak bunga apa semua. Balut cantik-cantik. Tak cukup dengan tu. Lampu raya dililit tu. Bagi ada klik-klik. Bila kawan tu buka ada lagu. Ting ting ting. Sebab apa nak cerita? Nak bagi hadiah yang sangat istimewa dekat kawan baik dia.